Tuan-tuan ada sekih tuan-tuan. Orang muda mari isteri dia cerita kena pukul dia suami. Lebang lah bahu dia. Tapi tak tunjuk kita lah, dia tunjuk ke klinik Ni cerita lebang. Panggil suami, apa? Pukul isteri ke? Tanya suami. Muda ke orang muda? Baru nikah. Pukul dah bini. Cik pukul isteri ke? Dia kata saya dah pukul isteri saya. Dah pukul isteri, lebang pun ni. Lebang pun ni, bahu lebang lengan lebang ada kesang. Bila ada kesang boleh cah lalu. Cah. Dia tanya, dia pun cerita. Dia kata malam tu balah dengan isteri. Lepas tu bincang-bincang di ruang tamu. Bincang-bincang di ruang tamu, dah habis dah selesai bincang, isteri pun lari. Tamu bincang dah, nak masuk dalam bilik. Tamu bincang dah. Tamu cakap nak masuk bilik. Bila masuk dalam bilik, suami berkata, tunggu dulu, dah habis je cakap. Yang biasa gitu tak? Tunggu dulu. Jadi bila isteri tak tunggu, isteri pun lari. Dia pun kata, saya pergi peganglah isteri saya. Saya pegang bahu je. Saya pegang je, dia kata. Pegang je tu tahu. Je tu Quran ni pegang. Siapa? Lebang. Tu kata makna masa marah ni dia tak boleh nak kawal kekuatan dia. Sebab dia kata bila marah jangan sentuhan, jangan sentuh. Sebab masa tu kita akal tak boleh nak kawal. Rasa pegang gitu je. Rupanya pegang kuat. Kali lebang. Kali wakil memang polis akal. Tu kalau pegang, kalau tak apa lagi kuat. Waktu bila marah kita sabar, tinggalkan tempat marah.